calon ujian psikometrik pegawai penerangan grade S9. Stop scroll, tonton video ini sampai habis sebab ada banyak info yang akan saya kongsikan kepada anda berkaitan persediaan yang anda boleh buat untuk hadapi ujian psikometrik pegawai penerangan grade S9. Okey, anda nak tahu tak? Satu jawapan komunikasi yang salah boleh buatkan seseorang calon ini gagal. Bukan sebab jawapan tu salah, tapi sebab tak selari dengan peranan sebenar pegawai penerangan grade S9. Sekarang saya nak bagi satu contoh soalan teras komunikasi yang sangat mencabar. Dan soalan ni memang selalu buat calon terperangkap tanpa sedar. Saya akan membalas setiap komen negatif di media sosial untuk mempertahankan imej jabatan saya. Saya akan membalas setiap komen negatif di media sosial untuk mempertahankan imej jabatan saya. Kalau ini ujian sebenar, apa jawapan anda? Okey, dia macam ni. Ramai sebenarnya calon dia akan fikir, ini baguslah. Balas komen negatif, jaga imej jabatan. Tetapi, di sinilah perangkap psikometrik. Sebagai seorang pegawai penerangan, komunikasi bukan reaktif. Komunikasi adalah strategik. Kalau anda jawab sangat setuju, SPA akan baca anda sebagai seorang penuh emosi, terlalu defensif, tak faham pengurusan komunikasi awam. Hakikatnya, tak semua komen negatif perlu dibalas. Ada yang perlu dipantau, ada yang perlu dijawab secara berperingkat dan ada yang tak patut layan langsung. Jawapan yang paling selamat dan matang untuk soalan tadi adalah tidak setuju. Kenapa? Sebab jawapan ini menunjukkan anda faham strategi komunikasi kerajaan. Anda tahu beza respon profesional dan respon emosi. Dan anda bukan jenis panas bila dikritik. Inilah DNA komunikasi yang SPA nak cari untuk seorang pegawai penerangan grade S9. Kalau satu soalan pun boleh jadi perangkap macam ni, bayangkan ada 100 lebih soalan yang bakal anda jawab dalam ujian psikometrik pegawai penerangan grade S9 nanti. So, saya ada sediakan satu e-book khas ujian psikometrik pegawai penerangan grade S9 di mana dalam e-book ini lengkap ada soalan sebenar ikut teras, jawapan strategik dan penerangan kenapa jawapan itu dipilih. Semuanya untuk membantu anda buat persiapan yang terbaik untuk hadapi ujian psikometrik nanti. Soalannya, anda nak tak lulus dalam ujian psikometrik nanti? Kalau anda betul-betul nak lulus dan buat persiapan yang terbaik untuk hadapi ujian psikometrik nanti, klik link di bio sekarang untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik pegawai penerangan grade S9 dan bersedia untuk tenang. Klik link di bio sekarang.